Alright, okay. Hari ni Kak Zaida nak share resipi lauk tumis rampai. Puan boleh cuba resipi ni. Kalau puan nak guna ayam, 1 ekor ayam. Kalau nak guna daging, 1 kilo daging. Kalau nak pakai seafood, 1 kilo. Untuk satu resipi. Kalau puan nak buat 2 resipi, tak payah pening-pening kepala. Gandakan saja. So, kita dah panaskan minyak di kuali. Kita nak tumis ni puan. 4 sekawan tadi. Ya. Kemudian kita masukkan serai. Okay, kita dah masukkan daun kari. Masukkan daun pandan. Kita masukkan semua ni. Bawang yang kita dah mayang, bawang besar. Kalau bawang kecil pun boleh. Bawang putih banyak puan, iris. Dan halia. Ini kita tumis. Okey, kita tumis sampai bawang dia layu. Bawang besar, kalau you tumis sampai dia ada macam coklat-coklat sikit di hujung dia tu, dia akan keluarkan bau manis. So, dia tumis sampai ujung-ujung dia tu coklat sikit. Barulah sedap lah puan. Okey, sementara nak tunggu dia cantik jadinya, kita nak kisar bawang besar, bawang putih, halia sedikit dan juga buah tomato. Kisar dengan sikit air ya. Okey, kita nak masukkan yang kita tumis ni tadi, yang kita blend ni tadi. Bawang putih, bawang besar, halia dan buah tomato. Tumis kejap sampai dia pecah minyak sikit. Okey, so kita nak masukkan semua rempah ni. Serbuk serbuk ketumbar, jintan, kedua-dua jintan, serbuk kari dan juga serbuk lada. Kita masukkan semua. Okey, ini Kak Zaida ambil air dalam ni. Kalau tak nak buat macam ni pun tak apa. Ini orang lama. Ini style orang lama masak. Dia mesti nak ambil air daripada blender ke, langsung batu ke. Kalau nak ikut-ikut, tak nak ikut pun tak apa. Okey, kita masukkan air. Bagi dia pekat sekejap. Kak Zaida nak masukkan ni. Ni dah pecah minyak dia dah mula minyaknya timbul. Saya nak masukkan sos tiram, sos tomato. Kita masukkan kicap. Saya pakai kicap manis ya puan, jangan pakai kicap masin. Nanti kan masin pula lauk kita. Dan sedikit air asam jawa. Sikit aja sebab lauk kita dah ada buah tomato. Okey, macam ni dia saya. Okey, dia dah pecah minyak cantik puan, nampak? Ya, okey. Kita masukkan sedikit garam sebab ni kita ada sos tiram masin. Dia dah ada garam. Kemudian kicap manis pun walaupun dia manis tapi dia dah ada garam juga. So kita tambah sedikit. Nanti kita boleh rasalah. Warna dia cantik puan. Dia warna rempah. Ya, okey, kita nak masukkan ayam. Ayam kita dah digoreng hingga masak. Jadi tak perlu lama. Lauk dah siap dah ni, ya. Cuma kita masukkan ayam dia. Ayam dah masak. Jadi kita tak perlu risau. Yang kita risau kadang-kadang tu lama nak menunggu ayamnya tu masak. Okey, kau. Kita balik-balikkan, terpulang. Lauk ni kalau puan rasa kalau anak ramai, cucu ramai, boleh masak berkuah sikit. Kalau tak dia jadi macam ni pun dah cukup. Cuma kalau ramai kat rumah lah ataupun ada orang nak datang, puan buat dia kuah sikit. Tapi dia bukan macam kuah kari cair-cair gitu. Dia agak pekat sikit ya. Okey, dah nak masak dah lauk kita. Kan cepat. Ayam dah masak. Jadi kita tak perlu risau lah.